Teman kagum berbenar bila Bella kata baru-baru ni dia pergi ke Perancis bawa satu keluarga. Sebenarnya dia gunakan duit dia sendiri, duit simpanannya. Walaupun pada ketika itu kita nampak dalam media sosial ini dia memberikan sokongan kepada YB Said Sadiq dalam pertandingan Iron Man, tetapi sebenarnya dia memang dah berniat nak bawa keluarga dia bercuti ke Paris. Tambah pula pada ketika itu cuti sekolah. Memang dia kata kedua-dua anaknya begitu mengimpikan nak pergi ke Paris, Perancis. Cik kau tengok lah. Walaupun dia dah melalui satu fasa yang sukar lah lepas bercerai, tapi dia mampu untuk mencipta semula kestabilan khususnya dari segi ekonomi. Rasanya kalau kita pun tak mampu nak bawa satu keluarga pergi Perancis sekarang ni bercuti, apa hanya kau getah buku pun tak terjual lagi, jual getah buku selori pun belum tentu lagi boleh pergi ke Paris, Jadi apa yang kita boleh belajar? Bella ni walaupun dia melalui satu fasa yang sukar dalam kehidupannya, tapi dia boleh kembali pulih, mencipta kestabilan tu, mencipta kejayaan. Jadi kalau ndak seribu daya, nampak motivasi intrinsiknya begitu tinggi. Dan ini boleh menjadikan inspirasi kepada orang lain. Apa yang dibuatnya bukan sekadar melancong, tetapi ini adalah satu aspek penyembuhan emosi, penghargaan ke diri, reward kepada diri sendiri. Betul tak? Kalau tak ada duit, kena berusaha lah bersungguh-sungguh. Jangan duduk saja. Begitu juga orang kita ni, kalau nak sihat, kena rajinlah bersenam. Jangan malah benar nak bangun pagi, pergi berjoging, ngayuh psika. Jangan nak beroloh aja. Bagi berpeluh sikit. Ndak seribu daya. Kalau tak ndak seribu dalih.